Pada zaman dahulu, di hutan India, seekor harimau bernama Shehan sering memburu manusia. Suatu malam, dia cuba menangkap seorang budak kecil. Tetapi, budak itu berjaya melarikan diri ke dalam sebuah gua yang didiami oleh keluarga serigala. Ibu dan bapa serigala berasa kesian, lalu mengambil budak itu sebagai anak mereka dan menamakannya Mowgli. Walaupun Shehan datang menuntut budak itu, bapa serigala berani menentangnya dan tidak mahu menyerahkan Mowgli. Mengikut undang-undang hutan, anak manusia itu perlu dibawa ke batu sidang supaya semua serigala boleh membuat keputusan yang sama. Dia boleh diterima sebagai ahli kumpulan. Di sana, ketua serigala iaitu Akela meminta pendapat ahli kumpulan. Shehan juga datang dan menuntut supaya Mowgli diserahkan kepadanya. Seekor beruang tua bernama Balu menyokong supaya Mowgli diterima sebagai ahli kumpulan dan berjanji akan mengajar budak itu undang-undang hutan. Namun, Mowgli masih memerlukan satu lagi sokongan. Kemudian, Bagheera, seekor harimau kumbang yang bijak, menawarkan seekor lembu jantan yang baru dibunuhnya sebagai tebusan nyawa Mowgli, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang hutan. Apabila ahli kumpulan mendengar tawaran itu, mereka bersetuju untuk menerima Mowgli sebagai ahli kumpulan serigala. Dah tamat.